Selama beberapa dekad, ramai rakyat Malaysia percaya satu perkara yang kelihatan jelas. Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Pendapatan lebih tinggi, infrastruktur lebih baik, bandar lebih teratur. Tetapi di sinilah muncul satu persoalan mengejutkan yang jarang ditanya hari ini. Bagaimana jika jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya tidak lagi seperti yang difikirkan oleh ramai orang? Dan bagaimana jika jurang itu sedang berubah lebih cepat daripada yang kita sedari? Dalam beberapa minit akan datang, anda akan memahami perbezaan sebenar antara dua negara jiran ini dan mengapa setiap rakyat Malaysia sebenarnya perlu memberi perhatian kepadanya. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin minta anda lakukan sesuatu yang mudah. Jika anda sedang menonton sekarang dan anda dari Malaysia, tulis perkataan Malaysia di ruangan komen supaya kita dapat lihat berapa ramai rakyat Malaysia yang ingin tahu tentang apa yang sedang berlaku di rantau kita. Ini bukan tentang persaingan, tetapi tentang kesedaran. Kerana semakin kita memahami jiran kita, semakin kuat kita sebagai sebuah negara. Assalamualaikum, dan mari kita mulakan dengan sesuatu yang jarang difikirkan oleh rakyat Malaysia. Skala sebenar Indonesia. Inilah realiti pertama yang mengubah segalanya. Indonesia mempunyai lebih daripada 270 juta penduduk. Malaysia gulur sekitar 34 juta. Ini bermaksud populasi Indonesia hampir 8 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Sekarang berhenti seketika dan bayangkan perkara ini. Jika sebuah syarikat melancarkan produk baru di Malaysia, pasaran domestik maksimum adalah sekitar 30 juta orang. Tetapi jika produk yang sama berjaya di Indonesia, ia boleh mencapai ratusan juta pengguna. Perbezaan ini sahaja sudah mengubah keseluruhan permainan ekonomi. Tetapi tunggu, ceritanya menjadi lebih menarik apabila kita bercakap tentang saiz ekonomi. Kedudukan per kapita Malaysia adalah sekitar $11,000 Amerika, manakala kedudukan per kapita Indonesia sekitar $5,000 Amerika. Secara mudahnya, purata rakyat Malaysia memperoleh kira-kira 2 kali ganda lebih daripada purata rakyat Indonesia. Skim sebabnya ramai rakyat Malaysia merasakan bahawa Malaysia jelas lebih maju dari segi ekonomi. Namun di sinilah muncul kejutan. Ekonomi keseluruhan Indonesia sebenarnya jauh lebih besar. Kedudukan Indonesia melebihi $1.3 triliun Amerika, manakala kedudukan Malaysia sekedar $400 bilion Amerika. Jadi walaupun rakyat Malaysia secara purata memperoleh lebih banyak, ekonomi Indonesia secara keseluruhan lebih daripada 3 kali ganda lebih besar. Ini mewujudkan satu dinamika yang sangat menarik. Satu negara lebih kaya per individu, tetapi negara yang satu lagi mempunyai enjin ekonomi yang jauh lebih besar. Mari kita bayangkan dengan cara yang lebih mudah. Bayangkan 2 restoran. Restoran pertama mempunyai 100 pelanggan yang setiap seorang membelanjakan RM50. Restoran kedua mempunyai 500 pelanggan yang setiap seorang membelanjakan RM20. Restoran mana yang memperoleh lebih banyak wang pada akhir hari? Sudah tentu restoran kedua. Inilah bagaimana skala populasi boleh mengubah kuasa ekonomi sebenarnya. Sekarang mari kita bercakap tentang sesuatu yang rakyat Malaysia cepat perasan apabila melawat Indonesia. Harga. Secawan kopi di Kuala Lumpur boleh dengan mudah berharga RM10 hingga RM15 di kafe moden. Di Jakarta atau Yogyakarta, kopi kafe yang sama mungkin berharga sekitar RM30,000 hingga RM50,000. Iaitu kira-kira RM9 hingga RM15 bergantung kepada tempat. Tetapi jika anda pergi ke warung tempatan di Indonesia, anda mungkin boleh mendapatkan kopi sekitar RM5,000
yaitu hampir 1.50 RM. Makanan juga menunjukkan corak yang sama. Nasi goreng ringkes di Kuala Lumpur mungkin berharga 8 RM hingga 12 RM di banyak tempat. Di Indonesia, hidangan yang sama boleh sekitar 20,000 hingga 35,000 rupiah, iaitu kira-kira 6 RM hingga 10 RM bergantung kepada bandar. Makanan jalanan boleh menjadi lebih murah. Jadi mengapa harga sering lebih rendah di Indonesia? Jawapannya ialah gaji. Gaji minimum di Kuala Lumpur sekitar 1,500 RM sebulan. Di Jakarta, gaji minimum wilayah sekitar 5 juta rupiah, yang bersamaan kira-kira 1,450 RM. Pada pandangan pertama ia kelihatan hampir sama, tetapi di luar ibu kota, gaji di banyak wilayah Indonesia jauh lebih rendah. Ini mewujudkan perbezaan besar dalam kos sara hidup di seluruh negara. Namun ada sesuatu yang mungkin tidak dijangka oleh rakyat Malaysia. Walaupun pendapatan purata lebih rendah, Indonesia menghasilkan beberapa syarikat teknologi paling berkuasa di Asia Tenggara. Salah satu contoh terkenal ialah Gojek. Ia bermula sebagai perzimatan tempahan motosikal. Hari ini ia berkembang menjadi ekosistem digital besar yang menawarkan penghantaran makanan, pembayaran digital, logistik, dan pelbagai perzimatan lain. Berjuta-juta rakyat Indonesia menggunakannya setiap hari. Contoh lain ialah Tokopedia, salah satu platform e-dagang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, Tokopedia bergabung dengan Gojek untuk membentuk Jodoh Group, salah satu syarikat terbesar di Asia Tenggara. Sebab syarikat seperti ini berkembang begitu pantas adalah mudah. Pasaran domestik yang sangat besar seperti yang kita sebutkan tadi. Pikirkan soalan ini seketika. Jika anda membina aplikasi di Malaysia, anda bersaing untuk kira-kira 34 juta pengguna berpotensi. Tetapi jika anda membina aplikasi yang sama di Indonesia, anda berpotensi melayani 270 juta orang. Pasaran mana yang akan menarik lebih banyak pelabur? Pasaran mana yang membolehkan pertumbuhan lebih pantas? Sekarang mari kita beralih kepada infrastruktur, kerana di sinilah ramai rakyat Malaysia masih merasakan jurangnya sangat jelas. Kuala Lumpur mempunyai lebuh raya moden, sistem LRT, MRT, dan perancangan bandar yang lebih teratur. Selama bertahun-tahun Jakarta bergelut dengan kesesakan lalu lintas, banjir, dan trafik yang tidak teratur. Namun sesuatu yang menarik mula berlaku dalam dekad yang lalu. Indonesia mula melabur secara besar-besaran dalam infrastruktur. Salah satu projek paling terkenal ialah MRT Jakarta yang dibuka pada tahun 2019. Laluan pertama sepanjang kira-kira 16 km dari Lebak Bulus ke Bundaran Hai dan membawa lebih 100,000 penumpang setiap hari. Kemudian datang sesuatu yang lebih mengejutkan. Pada tahun 2023, Indonesia melancarkan kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Kereta api yang dikenali sebagai OHS ini boleh mencapai kelajuan sehingga 350 km sejam. Perjalanan yang dahulu mengambil masa sekitar 3 jam dengan kereta kini hanya mengambil kira-kira 45 minit. Harga tiket kereta api berkelajuan tinggi ini biasanya sekitar 250,000 hingga 350,000 rupiah bergantung kepada kelas, iaitu kira-kira 75 RM hingga 105 RM. Bagi ramai rakyat Indonesia, ini adalah simbol kemajuan negara. Bagi ramai rakyat Malaysia, ia menimbulkan satu soalan menarik. Mengapa Indonesia sudah mempunyai kereta api berkelajuan tinggi sedangkan projek kereta api laju Kuala Lumpur Singapura masih tertangguh selama bertahun-tahun? Namun sebelum membuat kesimpulan, kita perlu ingat sesuatu yang penting.
Malaysia masih mempunyai banyak kelebihan besar. Sistem pengangkutan awam Kuala Lumpur lebih luas. Bandar ini secara umumnya lebih bersih dan lebih teratur. Sistem penjagaan kesihatan Malaysia juga sangat dihormati, dengan konsultasi hospital kerajaan yang boleh serendah 1 RM untuk rakyat tempatan. Pendidikan juga merupakan satu lagi bidang di mana Malaysia mempunyai hubungan global yang kuat. Universiti di Malaysia menarik pelajar antarabangsa dari seluruh Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Bahasa Inggeris digunakan secara meluas, menjadikan Malaysia hak pendidikan dan perniagaan serantau. Jadi realitinya tidaklah semudah satu negara sebenarnya lebih maju daripada yang lain. Sebaliknya, ia adalah kisah dua negara dengan kekuatan yang sangat berbeda. Malaysia mewakili kestabilan, pendapatan purata yang lebih tinggi, dan infrastruktur yang lebih matang. Indonesia pula mewakili skala yang besar, pertumbuhan yang pantas, dan potensi jangka panjang yang sangat besar. Sekarang di sinilah perbincangan menjadi lebih menarik. Indonesia sedang membina ibu kota baru bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Kerajaan merancang untuk secara berberingkat memindahkan fungsi pentadbiran dari Jakarta ke bandar baru ini. Isi bandar tersebut ialah sebuah bandar pintar moden dengan tenaga boleh diperbarui, ruang hijau yang luas, dan infrastruktur digital maju. Bayangkan skala projek ini. Membina sebuah ibu kota baru dari awal memerlukan peleburan besar dalam jalan raya, perumahan, pejabat, dan teknologi. Ia merupakan salah satu projek pembangunan bandar paling bercita-cita tinggi di dunia hari ini. Pada masa yang sama, kelas menengah Indonesia berkembang dengan pantas. Berjuta-juta orang sedang bergerak dari kumpulan pendapatan rendah kepada gaya hidup pengguna yang merangkumi telefon pintar, membeli belah dalam talian, dan pembayaran digital. Pertumbuhan ini mendorong perkembangan syarikat pemula, e-dagang, dan industri baru. Ingat semula perkara yang kita sebutkan tadi tentang mengapa rakyat Malaysia perlu memahami jurang ini? Inilah sebabnya. Apabila jiran anda mempunyai populasi 8 kali lebih besar dan ekonomi yang berkembang pesat, hubungan antara kedua-dua negara menjadi sangat penting. Malaysia dan Indonesia bukan sekadar jiran. Mereka berkongsi persamaan bahasa, akar budaya, hubungan perdagangan, dan pergerakan tenaga kerja. Setiap tahun, berjuta-juta rakyat Indonesia bekerja di Malaysia dalam sektor seperti pembinaan, pembuatan, dan perzimatan domestik. Namun hubungan ini sedang berubah. Apabila Indonesia menjadi lebih makmur dan lebih maju dari segi teknologi, dinamik antara kedua-dua negara juga akan berubah. Jurang yang dahulu kelihatan jelas mungkin menjadi lebih seimbang dari semasa ke semasa. Ini tidak bermakna Malaysia ketinggalan. Ia hanya bermakna rantau ini sendiri sedang berubah dengan cepat. Asia Tenggara sedang menjadi salah satu kawasan ekonomi paling dinamik di dunia, dengan negara-negara berkembang pada kelajuan dan cara yang berbeza. Jadi apakah yang sebenarnya boleh dibelajari oleh rakyat Malaysia daripada semua ini? Pertama, jangan sekali-kali memandang rendah kuasa skala populasi. Pasaran domestik Indonesia yang sangat besar memberi momentum ekonomi yang mampu mencipta inovasi besar. Kedua, pendapatan per individu masih sangat penting. Gaji yang lebih tinggi, institusi yang lebih kukuh, dan infrastruktur yang lebih maju memberikan Malaysia kelebihan nyata dalam kualiti hidup. Ketiga, masa depan Asia Tenggara mungkin bergantung kepada kerjasama, bukan persaingan. Apabila Malaysia dan Indonesia berkembang bersama, perdagangan meningkat, pelancongan berkembang, dan peluang menjadi lebih besar untuk kedua-dua negara. Dan itu membawa kita kembali kepada soalan di awal tadi.
Apakah jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia? Jawapan yang jujur ialah jurang itu sangat kompleks. Malaysia lebih kaya per individu. Indonesia lebih besar dan berkembang dengan pantas. Satu negara lebih padat dan teratur. Satu lagi sangat luas dengan potensi yang meletup. Jika anda menikmati perspektif ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, melanggan saluran ini, dan berkongsi pendapat anda di ruangan komen. Adakah anda fikir Indonesia suatu hari nanti akan mengatasi Malaysia dari segi ekonomi? Atau Malaysia akan terus mendahului dari segi pendapatan dan pembangunan? Kerana kadangkala perkara paling penting bukanlah menentukan siapa yang lebih maju, tetapi memahami betapa cepatnya dunia di sekeliling kita sedang berubah. Dan sekarang, hubungan antara Malaysia dan Indonesia adalah salah satu transformasi paling menarik yang sedang berlaku di Asia Tenggara.